Kini kisah Mamat lah YouTuber. Dari kosong kini jadi player. Edit video tak tidur malam. Reda kecaman telan dalam-dalam. Ini bukan subscribe, hidupkan loken. Mamat dah trending, bukan kaleng-kaleng. Yeah. Assalamualaikum pipi semua. Okey, sekarang ini aku on the way nak pergi lepak dengan geng-geng motor. Tapi aku pakai simple gila. Seluar pendek, baju je, baju kemeja, baju t-shirt je. Pasal aku tadi tengah edit video. Lepas tu diorang tiba-tiba call, kata dia dekat sini. Mula macam aduh, malas nak pergi. Pasal aku ada, katanya lepas aku dah habis edit video, aku ada hal sikit lah nak keluar. Tapi lepas dah call yang dengan orang yang kena keluar tu, lepas tu dia kata tak apalah, boleh lah nak pergi tempat yang dia nak pergi tu pun lambat lagi, tak penting sangat. Okey, kalau tak penting bila-bila pun boleh, sebelum pukul 12. So aku fikir aku settlekan video belum habis edit. Ada je beberapa video lagi, tapi aku settlekan yang mana boleh settlekan dulu tadi. Siap, lepas tu baru gerak. Pas lagi kau tak siap, tak settle video, sah idea kau dah ada, tapi kau tak settlekan, rugi. So baik aku settlekan dulu video semua, habis edit, lepas tu baru gerak. Sabar, tahu nak arah aku. Kau laju-laju, aduh, relax lah. Alright. Diorang patut diorang call aku tadi, kata dekat Q Bistro. Aku rupanya aku tak tahu Q Bistro tu kat mana. Dan aku tak tahu kewujudan Q Bistro tu. Dia punya sembang dia. Aku tahu kewujudan dia. Aduh, rupanya ramai orang tahu. Yang tak pernah tahu pun tahu. Orang yang aku jangka tak tahu pun tahu. Tapi aku tak tahu. Gila bapa lah, seorang rider tak tahu. Atau aku tak perasan ke? Tu je dah. Okey, maaf, kita ringkas dulu boleh bang? Maaf sebab aku rasa aku macam kelewatan dah ni. Ada telefon tadi sebelum pukul 7. Ni pukul 8, sejam dah. Si yang member seorang tu, dia daripada Seremban. Mampu member nak pergi Seremban ni. Dah jalan jam dulu malam ni. Seremban lagi jam. Aku kena, CVT aku tu kena jugalah uruskan lah crank shaft. Dia cover crank shaft ni. Aku kena beli lah. Kena beli baru lah. Tapi macam tu pasang mesti lepas raya juga. Barang sampai lambat, confirm lepas raya ni. Salah kan lah. Pelan-pelan Bika Alhamdulillah kita sudah sampai ke
QV Stromat. Oi. Sebelah terus. Kita park. Betul tak brother ni? Brother TL ni. Apa brother TL ni buat motor dia? Yang beria sangat. Dia tambah apa? Mana dia nak pergi? Motor ni. TL ni. Jom kita pergi jumpa orang dia. Astagfirullahaladzim. Perosak ni. Ni semua muka-muka perosak. Aduh, perosak. Ni perosak satu, perosak dua. Ni bakal dia perosak dah ni. Ni. Punca dah yang jadi perosak ni. Aduh. Orang tengah sibuk. Ini video dia sibuk, dia call. On ke tak? On lah, pasal on lah. Cerita dia on. Benda ni on. Memang saja rakam. Okey. Kita nak sambung sembang dulu. Alhamdulillah. Tadi ada sesi lepak-melepak. Jumpa kawan-kawan. Tak lama pun sekejap je. Okey lah, teman-teman member. Sambut tetamu dari Seremban turun KL. Alhamdulillah. Sekarang masa untuk kita pulang.
Okey. Tak ada apa nak sembang lah. Aku kalau apa tadi aku diam. Tu mana aku tengah berangan tu. Okey, tak ada apa nak sembang lagi. Sampai sini dulu video kita. Jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, comment, subscribe, sharekan video ni. Walaupun tak ada manfaat tapi ada dividen. Okey, jumpa lagi di video. Assalamualaikum pipi semua. Bye bye. Terima kasih semua yang menyokong. Tanpa korang Mamatlah ni kosong. Jumpa lagi di video ke depan. Mamatlah YouTuber, ucapkan terima